Ha? Kena benda tangan. Ha? Accident. Nak ambil semayang. Mana boleh basuh? Ni tayamum lah. Ha. Mandi wajib. Dang lagi tu. Biarlah, biar tanya soalan. Soalan. Nih, orang belakang tak nampak tangan, cakap tanganmu. Tu mandi wajib lagi tu. Caranya begini, gelak-gelak juga. Okey, kita boleh mandi dulu atau tayamum dulu. Nak mandi junub, tangan ada seming okey, mandi dulu boleh, tayamum dulu boleh. Kalau tayamum dulu, tepuk debu dulu. Masa tepuk tu dalam hati aku bertayamum, ganti tempat yang tak dapat kena air pada tanganku. Angkat sapu pada muka. Begini saja. Tepuk yang kedua, tu tak boleh tepuk, ada seming, tepuk sebelah je lah. Sapu pada tangan kanan. Faham lagi? Lepas tu ambillah debu, buatlah lebih kurang apa yang kamu mampu pada tangan kiri. Faham? Habis tu mula mandi junub. Basuh semua yang boleh sampai, melainkan pada simen tak wajib basuh. Itu cara dia. Di dalam tayamum ada mandi, atau mandi dulu, lepas mandi baru tayamum. Yang eloknya tayamum dulu, kerana air mandi menghilangkan debu tayamum. Okey, lepas tu solat. Soalan.